Dan keadaan orang Islam pada hari ini ada suasana yang berbeza, yang mesti ditangani dengan cara yang berbeza, yang mungkin tak sama dengan cara ditangani pada zaman dahulu. So ini kalau tidak, kita tak boleh pergi ke depan. Orang lain mengaut banyak perkara dan kita akhirnya ke belakang. Saya tengok banyak isu-isu. Kadang-kadang Islam ni kita nak kena bagi faham juga. Dulu mereka boleh, orang Cina dulu sampai boleh duduk orang Melayu, ikut orang Melayu pergi kan. Orang anak-anak Melayu sembahyang di masjid, dia tunggu kat bawah. Tak ada masalah pun dulu. Padahal sebab kenapa sekarang meruncing? Artinya kita jadikan agama ni, ini satu benda. Agama sangat eksklusif. Agama telah menjadi sebab untuk orang meruncing, jadi tension. Bukan agama tidak menjadi sebab harmoni. Ini patut saya kalau boleh quote ni, agama mesti menjadi sebab kepada keharmonian negara. Sekarang agama telah menjadi faktor kepada ketegangan dalam negara. Isu agama jadi tegang. Sekarang ni masalah ni, kita tak apalah, ramai NGO lah apa, semua nak jadi hero. So bila ada isu nak tunjuk, nak kumpulkan supporters, kemudian nak nampakkan mereka berfungsi. Itu bukan pemikiran seorang negara, seorang orang yang ada patriotik cinta negara.